Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry lah kawan-kawan. Selamat pagi. Tak pagi jugalah. Kak Nur dah siap masak, dah siap apa semua. Kak Nur nak pergi belakang ni. Kak Nur nak ambil buah kawan-kawan. Tak tahulah ada tinggi-tinggi kot. Ni Kak Nur lalu belakang rumah Cik Sal. Rumah Kak Sal ya. Okay. Kita nak ambil buah kawan-kawan. Buah apa? Kita tunggu. Kak Nur nak makan dekat pokok. Ni duduk kampung kan. Ni duduk kampung, kita boleh buat apa yang kita suka. Tapi selalunya Kak Nur makan direct kat pokok, ambil secukupnya aja. Sekejap ya kawan. Ni buah dia tak banyak, tapi boleh lah untuk kita makan kan. Kak Nur suka yang macam ni kan kawan. Yang macam ni. Sekejap. Ni yang macam ni. Yang tak masak sangat. Okay. Kak Nur makan kat sini je direct. Ni rumah anak Cik Sal. Okey kan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Nur makan kat pokok je. Selalunya Kak Nur makan tak banyak pun. Kak Nur tak boleh kopik dengan kuku. Kena pakai tu. Bismillah. Kita makan rambutan. Ni. Kak Nur dah berapa hari kat sini makan sini ya. Makan secukupnya aje. Sebab Kak Nur suka fresh. Makan secukupnya dalam 5 biji, 6 biji dah. Gula batu. Rambutan gula batu. Ini adik punya pokok pulasan pun ada. Video kali ni Kak Nur sama-sama kita makan lah. Kita bercerita. Video hari ni khas untuk ni untuk binatang ni. Kalau channel orang lain mungkin ada juga kan, tapi channel Kak Nur ni memang mereka ada ketika bersama dengan Kak Nur daripada dulu sampai sekarang. Dan support mereka tak pernah berubah. Kadang over frame kadang. Dan rasanya kan kawan kenal Kak Nur pun daripada mereka. Bila Kak Nur bercakap kadang-kadang lebih over suara diorang daripada suara Kak Nur sendiri. Kak Nur menghargai mereka tu sebab kawan-kawan kenal Kak Nur tu sebahagiannya adalah kerana ayam. Kan? Binatang ni yang Kak Nur masukkan adalah ayam. Kan? Kak Nur buat channel masak pun ayam ada. Kak Nur mungkin kawan-kawan kata Kak Nur gigit macam ni tak elok kan. Tapi tak boleh sebab Kak Nur. Nampak kuku Kak Nur? Nampak? Nah. Kuku Kak Nur ni memang tak pernah ada kuku ya. Bulat-bulat. Jadi tak boleh, sakit. Jadi kita kekah lah. Okay. Mereka macam bunyi tu kan, Kak Nur kan duduk kampung. Salah satu trademark channel Kak Nur bunyi ayam. Daripada dulu sampai sekarang. Kak Nur buat YouTube dah 6 tahun. Siapa sangka kan 6 tahun Kak Nur di media sosial ni. Jadi ayam adalah dengar tu. Dia sentiasa berbunyi. Tapi itu yang mewarnakan Kak Nur punya channel. Orang-orang kan suka. Jadi seronoknya bagi orang-orang yang duduk kat bandar kan dengar bunyi ayam sahut menyaut.
Saut menyaut kan. Kita jadi macam nostalgia. Macam Kak Noh, bunyi ayam tu teringat Kak Noh kat kampung Kak Noh sendiri. Kan. Kita rindu dengan bunyi-bunyi yang begitu. Kak Noh bersyukur sangat sebab bunyi-bunyi tu masih boleh Kak Noh dengar. Walaupun Kak Noh berada di kampung orang lain. Kak Noh hanya menumpang di kampung orang. Tapi alhamdulillah bunyi itu sebenarnya menenangkan kita. Ayam-ayam ni sebenarnya bukan kami, kawasan kami ni bela. Tak, kami tak pernah bela ayam. Tapi kami konsisten bagi makan kat dorang. Maksudnya makanan tu tak pernah membazir lah. Macam Kak Noh sendiri, Kak Noh akan masak nasi sebab Kak Noh menghargai mereka juga. Sebab channel Kak Noh dikenali juga sebahagian sebab mereka. Sebab orang-orang kadang-kadang ada satu video tu rasanya semua orang cerita, komen pasal ayam. Dia kata Allah ayam tu tak nak kalah, bunyi suara ayam aja kan. Jadi Kak Noh selalunya masak nasi. Kalau misalnya untuk keluarga Kak Noh 1.5 pot, setengah pot lagi Kak Noh akan tambah. Jadi macam 2 pot. Maknanya setengah pot tu untuk ayam. Sebab suami Kak Noh satu rutin dia pagi-pagi kalau tak ada nasi, dia akan bagi bertabur beras. Macam itulah untuk bagi dekat ayam. Itu rutin suami. Jadi nasi tu Kak Noh memang saja lebihkan. Dan nasi itu lebih pun Kak Noh tak risau sebab boleh bagi kat ayam. Jadi ayam tu sebenarnya banyak kawan-kawan. Rasanya beratus kot. Kami tak pernah bela. Ayam tu tak pernah kami bela. Ayam tu ada, mula-mula Kak Noh pindah sini pun memang dah ada. Kami tak makan sangat ayam kampung. Selalu kita makan ayam yang tak kerja tu. Ayam tak kerja iaitu ayam pencen. Lepas tu ayam biasa tu lah, ayam putih kan. Itu yang kami makan. Jadi ayam kampung ni kita tak makan. Jadi dia membiak bertelur. Kadang bertelur tu jadi kadang-kadang sampai 12 ekor, 15 ekor kan. Tambah-tambah banyak dah sampai sekarang. Jadi bunyi macam tu lah. Diorang tidur di pokok-pokok kadang-kadang. Selalunya di pokok-pokok lah. Ada pokok buahan tu kan. Diorang bertenggek kat situ. Hidup macam tu. Tapi aman. Kami tak pernah usik. Makan sentiasa ada. Diorang tak pernah pergi jauh pun daripada kawasan ni. Tak, makanan sentiasa ada. Jadi amanlah mereka. Kami jaga. Kami tak jaga pun. Tapi memang orang pun heran. Bila tu sini banyak ayam. Beratus-ratus kan kawan. Kami pun tak tahu dah. Tak tahu berapa biji kat dalam. Gula batu ni Kak Noh suka bukan apa. Dia kan keras macam gula batu tu kan. Tapi manis juga. Kalau rambutan kuning tu kurang sikit. Kerana ayam juga menyebabkan Kak Noh dikenali oleh kawan-kawan. Bila buka video Kak Noh je, kawan-kawan di channel pertama ke, di channel kedua ke, sentiasa dengar bunyi tu. Daripada dulu. Okey. Hari ni video Kak Noh singkat je. Cerita pasal ayam. Video ni khas untuk mereka. Sebagai tanda terima kasih 6 tahun menemankan Kak Noh. Bunyi tak berhenti. Kadang-kadang over pun ada. Kak Noh kadang bila Kak Noh tak buat video, mereka senyap. Tapi bila Kak Noh buat video, nyaut semua kan. Sambil Kak Noh makan buah direct dari pokok. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.